Untuk makluman Yang Arif Tuan, anak guam saya, Puan Nadia Ismail, merupakan mangsa keganasan rumah tangga Yang Arif. Beliau teruk dipukul oleh pihak penghutang penghakiman dalam tempoh perkahwinan mereka. Dalam tempoh tersebut, berlaku pengabaian nafkah yang menyebabkan anak guam saya terpaksa berhutang ke sana ke sini. Sejak bila Encik Puan tidak melaksanakan perintah nafkah tersebut? Januari 2020 ada. Sehingga bila Puan Nadia? Jun 2025. Ini menunjukkan Cik Fuad telah membuka ruang kepada penderitaan. Kegagalan memberi nafkah adalah satu bentuk penganiayaan yang termasuk dalam konsep keganasan rumah tangga. Cik Fuad sebenarnya telah melaksanakan dua keganasan, iaitu keganasan dari sudut fizikal yang mana Cik Fuad telah mendera fizikal Puan Nadia. Kedua, keganasan mental dengan mendera emosi dan juga memberi tekanan psikologi kepada pihak peminta penghakiman.